buat nasi belau ikan tongkol. Kuah tak sedap. Masakanmu ni tak sedap langsung. Kita masak request yang daripada Abel iaitu nasi putih gulai ikan tongkol. So jom kita nak makan. Aku dulu sebab aku masuk konten kau dulu. Aduh mak. Kejap. Apa tu lah? Apa letak tu lah? Mana? Sumpah Noi. Ya, kata kau diam. Apa lah daripada kau? Sumpah Noi sempit lah. Sempit lah Diamond. Jalan lah. Kau dah ikut hati kau. Ya, dah boleh ikut hati kau dah aku. Ambil, so kasih. Lebih baru ni. Abang kau buat nasi dagang ke? Kau buat nasi dagang sayang. Nasi. Vera tengok je Vera. Vera tak makan ikan. Vera makan ikan. Laki kan suka ayam. Tapi kalau Vera suka Rina. Ke Vera suka mancing. Habis sini Be. Habis sini Abang. Vera. Requestion Abe. Kenapa Abe marah Vera? Abang marah? Akak. Abe marah Vera kak. Bekak. Abang marah Vera. Ya. Kenapa? Vera merajuk. Tanda. Macam mana merajuk? Apa marah Vera? Vera merajuk. Macam ni Vera kau macam ni. Saya dah masak ni Abang. Yang Abang request. Wih, mantap ah. Tadi nampak ni macam beli ya. sorry okey. Una masak. Okey, mana ada beli? Beli ah. Nampak dia. Abang cepat masuk konti Una. Betul-betul lah Ini kan demand lah. Tak, tadi saya dengar macam Abang dah kenyang tak sini. Tapi Abang kena makan juga sebab Abang yang request. Ada cukup ke? Tak cukup. Abang ambil ni je. Datuk yang makan Datuk. Datuk mana makan ikan? Sambal tu. Sedap nampak sambal tu. Sekejap weh, sambal weh. Sudah siapa nak? Una tolonglah jual sambal dalam balang. Nanti tak laku cili oil. Ikan ayo. Weh, kau ajar tu. Tak cukup ah. Baik, dia bagi tahu fakta. Baiklah. Nak Abang nak pusing lagi ke? Okey, apa pusing lagi? Sekejap, saya nak tuang ayam. Bukan konten kau kena tunjuk kat depan. Tunjuk kat depan lah. Siapa yang dah ambil nasi tolong tunjuk kat depan orang dah komen dah tu. Thank you be. Basket ada kat depan tu. Paskat. Assalamualaikum. Ibu makan bu. Wow, dah masak apa hari ni? RM5. Asal pula ibu saya ni. Saya nak pergi kantin. Be, boleh cakap ke? Boleh. Waktu tak suruh. Sekarang dah boleh. Oh ya. Waktu tak suruh bercakap.
Aiman, jaga-jaga Aiman. Dengar Abel. Ni apa ni? Tapi. Tak, bukan sebab kan orang komen Una punya konten lain daripada lain. Sebab orang ada tunjuk. Okay, apa? Okey. Tak minggat lagi. Oh, Abel rasa dulu cepat. Abel rasa. Jadi Terima kasih, Una. Macam kan dalam baru badan. lagi. Aku rasa dia aku dulu lah. tepi lah. Ada Ada lah. Tak, Kau tak tahu. Aku tahu dia, aku rasa dia nak bagi susah orang nak ambil, senang sekali habis. Aku akan try tanpa sambal belacan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu last ni. Duit dalam Minggu dah sikit. Bohonglah rasa ni. Okey, aku akan try dengan sambal pula. Apa aku boleh takut ni? Dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, jadi review review. Sebab Abel yang request so dia masuk dia dah first time masuk. Sedap. Bro. Aku Una ni dok. Kali masuk ke kampung memang sedap. Itu jujur ah. Tahniah. Yeay! Nak belacan seorang je ni. Nak belacan ni. Tahniah. Alhamdulillah Abel approve korang. So jom kita makan. MS5. Abang dia dah boleh jadi gay. MS5 sedap kau nak batu kayu je. Soto Madura tu sedap. Aiman cakap satu Madura sedap je. Takkan nak kita rasa dulu. Cakap soto ni sampai Malaysia lebih. Soto nombor 1 di Malaysia. Di event-event dia. Kanak. Bisa punya Nazila. Anda kena review. Orang nak tengok. Asmara. Tapi sambal kau suka sedap. Belacan lagi weh. Belacan kat Iskandar lah. Oh my god, why you don't take a turn? Tak boleh. Nanti ada film bawa ambil. Bem. Okey, kanda. SMA daripada kanda. SMA daripada kanda. Ipat tolong Pen. Untuk masakan ni agak biasa je. Asal lah agak biasa tadi. Tak sedap mana. Aku tahu dah. Luar biasa tu Una. Sebab Ali Ifan tadi dia mau ke arah macam menipu kau je Una. Una Abel tadi agak arah macam tipu je, jaga perasaan kau. Sebenarnya tak makan beli. Ya dah hilang. Kenapa dah hilang? Kau janganlah tunjuk nanti dia tahu tengah makan. Dia hilang dah. Tak baik tak betul dah Una. Dia buat muka pula. Dia terpaksa. Aku kenal lah orang. Suka tak suka. Bagi ni lah betul. Ni betul. Tersebut dah. Tak sedap. Tersebut dah. Tak sedap. Tadi macam dia kata tak sedap. Mira, nasi sikit. Nah, pakai gelas tu nah. Gelas tu ambil air sejuk. Siapa ini? Ambil gulai dekat nasi. Ya. Sebab tak sedap. Sebab tak sedap tambahan. Tapi kuah dia sedap. Tapi depan dia tak boleh puji benda gini. Tak ada apa. Kuah tak sedap. Tambah lagi. Nah ni. Tapi sambal belacan dia sedap. Siapa tanya ada kau? Nak ambil. Sambal belacan je sedap. Yang lain biasa. Faik, gerak. Es merah. Macam mana kau buat sambal belacan ni pula? Ada kangkang. Aku ajar. Pak Ayah ajar. Pak Ayah kangkang. Najla, abang punya resepi. Najla. Weh, sama belacan Una beli dah weh. Belacan Una beli. Betul lah. Bukan. Bukan. Aku. Bukan. Saya nak. Bukan. Sambal nak habis ni. Saya nak buat tapi belacan habis kat rumah. Nak buat. Okey. Nasi empuk, Terasa orang yang Una beli. ikan sesedap rasa. Senang cerita, berkesudahannya popcorn Nisa mahal. Popcorn Nisa mahal. Popcorn ni sama. Okey, ikan ada balance. Okey, korang boleh ambil. Azan, kenapa tengok-tengok Pak eh? Azan ni makan. Makan.
Ganda. Tadi aku rasa macam cakap tak sedap tadi ni. Nak air kat anak air Una. Okey, sekejap. Azan mau air? Okey, tak. Faez minta Ni jujur ah. Una, buah sedap. Una tuangkan 2 gelas, satu Faez, satu Azan. Satu Lokman. Oh. Ni tak habis. Ada? Habis dah. Habis Kat dah. Singki. Kat Singki tu Singki. Dah, kasih. Mira ambil dari sini Mira. Sedap weh. Kuat gulai dia ni. Ni, tuang balik. Ani. Ambil beli baju. Kita beli berah. Kita beli berah. Okay, dia kan buat lauk, betul tak? Dia kan buat lauk. Tapi nasi dia semua beli. Kau beli nasi kan? So dia beli tu. So dia beli. Apa kata? Tak apalah, aku beli berah kat sini. Aku beli berah. Tak payah basmati. Tapi Faez mu akan nak nasi. Siap bagi. Nasi. Masak nasi ya pun. Masak nasi untuk andai. Domel apa ni mu ni? Okey, tak ada lah. Boleh dipertimbangkan lah. Wow. Manis kan? Ayak. I feel kan? Manis. Ni tambah air lah. Ni okey sudah. Tukar. Tambahkan air. Thank you, Ripan. Air je kenduri. Ini okey. Air kenduri kuah sedap. Kuah dia sedap. Macam kau beli lah Una. Mana ada beli? Saya ada footage, okey? Saya ada footage. Saya Kau masak. buat, lepas tu kau beli. Mana ada fitnah ni? Kenapa sebab sedap sangat kan? Ni kenapa ni semua bagi jubuk ni? Kenapa semua bagi bontot ni? Okay, kenapa Abel cakap saya beli Abel? Sebab aku je orang yang pandai masak kat dalam. Belum tengok lagi Sophie masak. Tak ya, Sophie. Sembang aja tak guna. Masak sekali. Masak tunjuk bukti bawa datang sini. Baru kita boleh ada bukti. Sebab aku dah berbukti. So namanya saya kena buat konten masak lah. Ganti Una. Satu je. Okay, lepas ni saya berehat kejap. Bagi Sophie pula handle konten masak. Tapi aku nak sup tulang. Oh, itu orang Kelantan makan. Bapak saya suka makan. Saya nanti masak. Bapak saya selalu makan. Bapak saya kan orang Kelantan. Aku mau masakkan lagi untuk Azan. Sian Azan tambah terus. Azan nanti kalau mau tambah kali ketiga bagi tahu okey? Sakit. Profesional lah. Sebab tu suara azan gitu si lagi makan Eva masuk. Ni ada lagi ikan belembek ni. Habis. Okey, so korang saya tak sangka pula. Dah nak habis. Walaupun first time masak. Ni first time ni aku masak. First time aku masak lauk ni. Aku nak kali lah masak gulai. Ya, gila lah. Lepas ni Sophie pula handle konten masak. Siapa? Una nak cerita. Faez masak paling special. Oh! Ada muka Abel. Nanti Abel komen, okey? Kau mesti komen. Bak aku makan ni. Banyak. Jangan nak komen adik. Saya tak nak komen adik ni. Saya tak nak. Saya nak komen gempok sikit. Gempok memang gempok Nanti Abel tengok sampai habis tau. Kalau konten Rizal, Abel tengok dalam toilet. Tapi ni benda makan. Ui, aku tengok lama tak aku makan. Jadi aku akan tengok selama mana aku makan. Okey, korang saya stand kamera dia dekat sini. Jangan. Tengok je. Tengok je muka Abel makan. Habis dah. Apa? Cakap kan di situlah boleh tengok di mana ada koko ni layak dibuatkan bini atau tidak. Terus aku cakap. Kenapa dia cakap macam tu? Walaupun benda betul, kenapa dia cakap macam tu? Aku cakap, kau cakap nanti kahwin kau yang masak. Roman, ni kau kejap. Kenapa dia cakap macam tu? Walaupun benda tu betul, tolonglah jaga hati dan perasaan dia. Okeylah, Lokman S orang Kelantan kan. Tolong komen masakan aku. Aku ni first time ni masak ni. Selalu gulai. Okey, abang. Lokman dengan Faez selaku orang paling view paling rendah dalam AI team, paling bopit dalam AI team. Macam mana perasaan Lepas boleh makan Una ni? Lepas boleh makan. Adakah rasa ada aura tak? Tak ada aura sebab masakan itu sedap. Tidak sedap langsung. Saya rasa saya bopip disebabkan makanan Una. Terima kasih ya. Jangan, sedap. Dua kali tambah nak bau. Sedap. Azan, tambah.
Masakanmu ni tak sedap langsung kalau tak makan dengan Fael. Makananmu tak sedap langsung kalau makan dengan Siapa Sofi? I told you. It's okay. It's okay Sofi. Go fight. It's okay Sofi. Azan, sini Azan makan sebelah tak dikecap. Azan kita nak makan sini. Serabutlah dua orang ni. Tengok kamera. Azan makan menjauh dengan Fael kenapa? Cuba Azan beritahu. Kita kan sahabat. Kita sahabat lah Azan. Dia gini tau. Saya lebih pada rasa Fael ni nak FYP. Jadi saya biar dia apa dia nak buat. Apa dia nak buat lah. Bukan begitu Azan. Fael betul ke nak dekat Azan? Sejujur-jujurnya memang aku mau dengan Azan sebab jangan lalang lah. Harry sana. Sebab Azan tak lama tinggalkan kita. Betulkah selama ni aku jarang ketawa begini. Azan datang baru aku banyak gembira. Azan yang selalu menghiburkan hari-hariku. Nanti kalau Azan tak ada mesti aku kurang ketawa sudah. Kan Azan? Peluk sikit. Una, ambil sikit, peluk sikit. Biar incentive tahu so FYP orang senang nak edit. I love you Fael. Gelenyap. Mary memang kan mas? Disebabkan sepanjang aku tak pernah rasa lagi. Tak pernah rasa apa sebelum ni konten aku ada rasa dah. Istimewa Harry. Aku nak. Tak muat. Memanglah kaki panjang. Oh, gini lah. Okay, duduk setimpul sikit. Okay. Sebelum tu, aku nak review dulu kat depan. Apa yang hang ambil? Okay, tunjukkan apa yang hang ambil. Okay guys, so ini saya ada ambil makanan yang Una masak. Nasi putih sikit dengan ikan tongkol. Tongkol-kolo. Hah? Tongkol-kolo. Kau ni mencarut saja kau. Makanan ni. Enggak namanya tongkol-kolo. Bukan mencarut tongkol-kolo. Nama panjangnya dipanggil tongkol. Ini nama dia ikan kayu. Ikan kayu. Kenapa ikan kayu? Ikan kayu. Kalau dipanggang sedap ni. Oh, di sana ikan kayu. Ikan kayu barangkali ya. Tak tahu lah pula. Barangkali. Wallahu alam. Barangkali ikan kayu. Barangkali ikan kayu. Sebab banyak tulangnya. Di sana ikan basong lah. Nak kuah tak? Ini bukan ikan basong ni. Dah. Tak pedas. Tu ada cili-cili. Kau jangan nak prank. Tak pedas. Kejap. Iya. Aku rasa dulu. Azan. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok. Guna tuangkan. Apa mana? Harry. Saya agak tiba kat sini. Boleh saya minta mic? Una? Apa masalah lo? Apa masalah? Sebab ada Harry kat sini kan. Saya nak tumpang lah JJ kat sini satu. Okay. Boleh Editor Una boleh JJ Sedapnya Una. Okay. Harry dengar ni. Apa beza kau dengan ikan tongkol? Apaan tu? Apa beza dia? Tak tahulah apa ya. Okay. Aku cuba Okay, cuba. Kalau ni ikan tongkol. Kalau kau, tongnya aku dapat partner dengan kau. Una masak sedap, Una masak terbaik. Una memang orang kata membuatkan saya ni bank dalam bank saya tinggal sikit tau. Banyak tau. Apa Azan? Tudung aku siut. Tudung gua siut. Tudung gua lah siut. Tudung gua lah. Azan kembali ke sini minggu Azan. Nak mau. Azan kenapa Azan cakap yang Azan makan masakan Una Azan ni tak Bukan. Alamak. Bukan. Tak ada kebetulan kan makan kari. Ngam-ngam sangat tak kelakar kan macam. Dia macam apa lagi aku boleh fikir? Apa lagi? Mesti kari Una ni. Tak apa, kita tengok lepas makan gulai ni kelakar tak? Kalau kelakar lagi okey lah. Tak ada masalah. Una masak dengan ikhlas je. Ini masak gulai kan? Bukannya masak santan kan? Gulai. Kalau Kelantan nama dia gulai ikan tongkol. Ada kotak durian ke dalamnya? Tak ada. Okey, rasanya itu saja konten saya. Memang meriah gila hari ni. And saya dah selesaikan tugas iaitu Abel request
gulai ikan toyo. Ikan toyo. Okey, asalnya itu saja konten saya. Okey, bye-bye korang. Pak kalau betul saya aku salam. Nak salam? Jom. Tangan kau kotor. Ya apalah, so jumpa kat next content. Bye korang. Hasan. Cepat. Kau mana Iri? Ai. minum sini tak? Alah, kau ni macam tak pandai minum sendiri pula. Cinta bertasbih nadi. Minum. Tangan ni guna angkat. Angkat level pindah dah tutuplah konten. Bye-bye korang. Assalamualaikum. Mantap. Korang kejap. Kita tak habis lagi korang. Saya nak memanggil Hazan. Hai. Hazan, okey. Esok kita ada konten Padang. Okey, Una nak tanya. Hazan ada request ke untuk konten esok Una nak bawakan apa untuk Hazan? Sebab yang ni konten ni kali ni Abang Ali yang request nak gulai ikan tongkol. Oh, maksudnya besok boleh request? Boleh request. Okey, kejap. Besok konten Padang. Serabut lah dia ni. Dia serabut lah. Bagi macam Saya rasa saya nak Semua sedap. Paling sedap timun tadi tu. Yang paling sedap. Paling sedap timun. Aku tanam. Aku tanam tadi. sambal belacan beli. Yang tu tak dah. Bukan. Belacan Pak tak elok macam gitu. paling sedap timun. Paling sedap timun. Saya elok cakap macam tu, tak Paling mau. sedap asam keping dalam gulai tadi tu. Tu pun sedap. Suka dah seimbang kari gitu. Mira memang macam Mira tu. ni kan, bila lama-lama kawan dengan dia, kacip dia. Kacip. Ya. Dia lahir-lahir memang gitu. Memang dia kacik. Uno aja faham lawak dia. Dia pun faham lawak Uno. Okey tak? Sorry Azan. Tengok Mau bikin begini yang Pak tahu tak kenapa tudung ni ke depan? Sebab nak tutup benda yang nak tutup. Dah jadi macam gini semua orang dah nampak dah Pak jangan sampai dia tiup hang terbang sana. jangan comel dia macam gitu. Okey. Tak apalah. Sebaiklah aku penyabar Sabar okey, sabar. Okey lah, sementara fikir Sabar, tadi. Sabar okey. Pak Sabar okey. Sabar okey. Okey. Hazan Okey. bagi tahu request Hazan untuk esok. Saya nak, sebab sihat kan, besok konten Padang kan. Saya nak buah-buah cucuk ada tak? Buah macam terbikai ke apa yang cucuk-cucuk tu. Yang boleh makan macam sate tu. Kenapa? Dengan air boleh air. Air. Boleh. Nak air balang. Apa-apa tak kisah. Tapi tak air balang. Oh, Boleh. Adakah Hazan nak kembali ke zaman sekolah? Tanya sukan yang tu? Nak Milo yang Milo cair-cair tu. Saya. Yang macam orang kata 2-3 susu je Milo dalam tu. Gebelah. Kau tunggu lah esok ni request Kebelah. dia. Kan surprise resepi pula dah. Kau ada tanya aku ke hari tu aku mau apa? Aku tak record, yang ni aku record. You pergi kan. I dah tak nak Sebab tengok kan muka dia you kat tanya. sini, pergi. Okay, dah. You belas kan. Kita putus, kita clash. Okey, fine. Kita clash. Teman-teman saudara orang baru. Bau sambal belacan jangan tu. Okey dah tu je. Saya nak air balang dengan buah cucuk. Boleh. Buah cucuk, ibu buah cucuk. Kau sudah bikin saya punya tudung macam ini. Lagi kau mau cakap saya comel. Kau pikir kau siapa ni? Apalah kau ni? Dalam konten aku je dia boleh buat sini. 1, 2, 3. So jumpa dekat next konten. Bye korang. Bye. Esok adakah Una akan merealisasikan Hazan punya request? Jom kita saksikan. Bye korang.